Geografi membantu kita memahami hubungan antara alam sekitar dan kehidupan. Baik murid-murid, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor persekitaran fizikal. Faktor-faktor ini mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di sesuatu kawasan. Cuba kamu fikir, mengapa pokok kaktus boleh hidup di kawasan gurun tetapi tidak sesuai di kawasan tanah tinggi? Dia boleh hidup di sini kerana saya tahan panas dan kurang air. Sekarang, kita lihat 4 faktor utama yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Faktor pertama ialah iklim, iaitu gabungan suhu, hujan dan kelembapan dalam tempoh yang panjang. Faktor kedua ialah bentuk muka bumi, yang merujuk kepada ketinggian dan keadaan permukaan sesuatu kawasan. Faktor ketiga ialah saliran, iaitu aliran sungai dan kuantiti air di sesuatu kawasan. Faktor keempat pula ialah tanah yang menentukan jenis tumbuhan yang boleh hidup. Baik, sekarang cikgu mahu kamu senaraikan 4 faktor persekitaran fizikal yang telah kita pelajari. Ya, sila jawab. Iklim, bentuk muka bumi, saliran dan tanah, cikgu. Bagus. Itu jawapan yang tepat. Ingat, 4 faktor ini sangat penting dalam memahami kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Pastikan kamu benar-benar memahaminya.